Nak tahu tak apa tabiat orang kaya? Jurang sebenar antara orang kaya dan orang miskin ni ialah ilmu dan juga tabiat. Apa yang mereka tahu dan apa yang mereka buat. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak ubah kehidupan, ingin keluarkan diri tuan-puan daripada belenggu kemiskinan, tuan-puan perlu tahu apa yang orang kaya tahu dan tuan-puan perlu buat apa yang mereka buat. Dengan kata lain, cara terbaik nak keluar daripada kemiskinan ni ialah kita kena dekat dengan orang kaya supaya kita boleh dapat ilmu mereka. Bukan memusuhi ataupun penuh dengan rasa hasad dengki. Majoriti jutawan di dunia hari ini adalah self-made millionaires. Mereka pun asalnya orang biasa-biasa, pernah lalui zaman tiada duit dan mereka dah berjaya keluar daripada belenggu kemiskinan. Jika tuan-puan tak faham apa yang mereka sampaikan, jangan kecam dulu, tapi belajar dan cuba fahami. Penulis buku kewangan seperti Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas dan juga buku Misi Bebas Hutang, dan juga Tuan Azizi Ali, penulis buku Jutawan daripada Planet Jupiter dan juga Masa untuk Emas, merupakan self-made millionaires yang banyak menceritakan tentang pengurusan kewangan dan menekankan betapa pentingnya simpanan. Kekayaan ni tuan-puan bukannya bergantung kepada berapa banyak gaji yang tuan-puan dapat, tapi berapa yang tuan-puan dapat simpan setiap bulan. Jadi untuk mulakan langkah pertama dalam membina kekayaan tuan-puan ialah dengan mulakan simpanan emas. Tuan-puan boleh mulakan simpanan emas dengan menghubungi saya melalui beg biru di bawah, isikan detail dan saya akan bantu tuan-puan untuk mulakan langkah simpanan emas tuan-puan dengan ilmu yang betul.